Saya nak tanya ni, pria ni sebenarnya dia kategori saya ke buah benar? Soalan saya, persoalan saya ke buah benar? Buah pria ni. Buah pria ni dia kalau terbiasa makan dia pahit. Tapi kalau orang biasa makan sedap dia buah pria ni. Hari ni kita nak pria goreng telur. Mula-mula kita kena buah pria nipi-nipi deh. Tujuan dia tak sebi pahit. Ingat kau mahal buah pria ni. Apa kau sebut dia 2,5 dah. Dah besar saya beli atas pasar. Jadi ingat kau 3 4 dah sebut dia. Apa kau 2,5 je sebut dia. Barang besar tapi murah. Bagus dah berbelanja. Mula-mula kita rendam. Berapa kali mula dah tak tahu dah tu. Buah pria ni kita kena rendam dengan air garam dulu deh. Rendam dengan air garam boleh 30 dah ada 15 minit 20 minit gitu ya. Tak lama. Lepas tu kak waktu merah air putih bermerah. Lepas tu bolehlah bubuh buah pria buat kita rendam air tadi. Basuh dulu lah buah pria tu. Lepas rendam tu basuh dulu sejak-sejak air tu kak. Bolehlah bubuh dalam podi. Goreng biar dia layu sikit. Boleh bubuh telur. Bubuh telur kucar-kucar sikit kak. Nampak telur masuk tu kak. Siap dah buah pria kita. Selamat mencuba deh.